Bayangkan anda memegang kekayaan berbilion ringgit. Bukan sekadar duit, tetapi sebuah empire yang mengambil masa puluhan tahun untuk dibina. Pada tahap ini, setiap keputusan bukan lagi tentang keuntungan semata-mata, tetapi tentang survival. Soalan paling penting bukan di mana boleh jana lebih banyak duit, tetapi di mana duit ini paling selamat. Dan selama ini, dunia seolah-olah mempunyai jawapan yang jelas. Tempat itu adalah UAE. Dubai, Qatar dan seluruh rantau Teluk Arab pernah dianggap sebagai simbol kestabilan dalam dunia yang tidak stabil. Namun, hari ini naratif itu mula berubah. Perlahan tetapi cukup jelas untuk membuatkan golongan kaya mula berfikir semula. Konflik antara Iran, Israel dan Amerika Syarikat bukan lagi sekadar isu politik biasa. Ia sudah masuk ke tahap strategik yang mampu memberi kesan besar kepada ekonomi global. Dan apabila ketegangan geopolitik meningkat di kawasan yang sama dengan pusat kekayaan global, satu persoalan mula timbul. Adakah Timur Tengah masih layak dipanggil sebagai safe haven? Untuk memahami ini, kita perlu faham bahawa safe haven bukan sekadar tempat yang mewah atau bebas cukai. Ia adalah konsep kepercayaan. Ia merujuk kepada lokasi di mana kekayaan dilindungi, undang-undang boleh dijangka dan politik tidak mengganggu kestabilan ekonomi. Dalam dunia kewangan global, safe haven berfungsi seperti insurans untuk golongan ultra kaya. Ia bukan tempat untuk berkembang dengan agresif, tapi tempat untuk melindungi apa yang sudah dimiliki. Selama lebih 2 dekad, UAE memainkan peranan ini dengan sangat baik. Dubai bukan sekadar bandar, tetapi sebuah produk kewangan yang direka dengan teliti untuk menarik kapital dari seluruh dunia. Dunia polisi, cukai sifar, kebebasan aliran modal, sistem perbankan yang efisien dan kedudukan strategik antara timur dan barat, UAE berjaya membina reputasi sebagai low volatility jurisdiction in a high volatility region. Dalam bahasa mudah, ia kelihatan stabil walaupun berada di tengah kawasan yang sering bergolak. Tetapi kestabilan ini kini sedang diuji. Ketegangan antara Iran dan Israel semakin meningkat, manakala Amerika Syarikat pula memperkukuhkan kehadiran ketenteraan di rantau tersebut. Di tengah semua ini, terletak satu titik kritikal yang sangat penting kepada ekonomi dunia, iaitu Selat Hormuz. Hampir 20% bekalan minyak dunia melalui laluan ini. Dalam model risiko global, kawasan seperti ini dianggap sebagai single point of failure yang boleh memberi impak sistemik jika terganggu. Dan hakikatnya, UAE berada sangat dekat dengan titik risiko ini. Di sinilah cara pemikiran golongan kaya berbeza dengan orang biasa. Mereka tidak menunggu sehingga sesuatu berlaku untuk bertindak. Mereka melihat kebarangkalian jika risiko konflik besar hanya 5%, bagi kebanyakan orang itu kecil. Tetapi bagi seorang bilioner, itu sudah cukup besar untuk mula memindahkan aset. Dalam dunia pelaburan, ini dikenali sebagai tail risk, iaitu risiko yang jarang berlaku tapi boleh memusnahkan keseluruhan portfolio. Menariknya, perubahan ini tidak berlaku secara terang-terangan. Ia berlaku secara senyap. Aliran modal masuk ke UAE masih wujud, tetapi sifatnya berubah. Pelaburan menjadi lebih jangka pendek, lebih cair dan kurang komitmen jangka panjang. Pasaran hartanah masih aktif, tetapi pembelian semakin bersifat opportunistik berbanding defensif. Ini adalah petunjuk halus bahawa keyakinan masih ada, tetapi tahap kepercayaan yang mendalam atau conviction semakin berkurang. Persoalan besar sekarang ialah sama ada UAE mampu mengembalikan statusnya sebagai safe haven. Secara teori, jawapannya ya. UAE masih mempunyai asas yang kukuh, termasuk sistem kewangan yang stabil, polisi mesra pelabur dan
infrastruktur bertaraf dunia. Namun dalam realiti semasa, cabarannya jauh lebih kompleks. UAE perlu membuktikan bahawa mereka mampu kekal neutral dalam dunia yang semakin memaksa setiap negara memilih pihak. Mereka juga perlu menunjukkan bahawa walaupun berlaku krisis besar, aset yang disimpan di sana tetap selamat, aliran tunai tidak terganggu dan sistem kewangan terus berfungsi seperti biasa. Dalam istilah teknikal, ini bermaksud membuktikan ketahanan di bawah senario tekanan, bukan sekadar dalam keadaan normal. Namun isu paling kritikal bukanlah konflik itu sendiri, tetapi kepercayaan. Kepercayaan mengambil masa bertahun-tahun untuk dibina, tetapi boleh runtuh dalam sekelip mata. Apabila modal mula keluar, untuk menariknya kembali bukan sekadar menawarkan insentif, tetapi memerlukan keyakinan jangka panjang yang sukar dipulihkan. Ini adalah cabaran sebenar yang dihadapi oleh mana-mana negara yang bergantung kepada reputasi sebagai safe haven. Dalam waktu yang sama, dunia kewangan tidak lagi bergantung kepada satu lokasi sahaja. Ia bergerak dengan lebih pantas dan lebih fleksibel. Sebahagian kekayaan mungkin kembali ke tempat tradisional seperti Switzerland, manakala sebahagian lagi beralih ke hub kewangan moden seperti Singapura. Bandar-bandar besar seperti New York dan London juga kekal relevan sebagai pusat kewangan global. Pada masa yang sama, sebahagian pelabur mula melihat aset digital sebagai alternatif untuk melindungi kekayaan daripada ketidaktentuan geopolitik. Akhirnya, persoalan sebenar bukan lagi sama ada UAE masih selamat atau tidak. Persoalan yang lebih besar ialah sama ada dunia hari ini masih mempunyai safe haven yang benar-benar selamat. Dalam era globalisasi dan konflik yang saling berkait, risiko tidak lagi bersifat tempatan. Ia bersifat global dan mungkin kita sedang memasuki satu era baru di mana tiada satu lokasi pun yang benar-benar bebas daripada risiko. UAE mungkin masih kuat, masih relevan dan masih menjadi pilihan utama bagi ramai pelabur. Tetapi buat pertama kali dalam tempoh yang lama, statusnya sebagai safe haven tidak lagi diterima tanpa persoalan. Dan dalam dunia golongan kaya, apabila sesuatu mula dipersoalkan, itu sahaja sudah cukup untuk memulakan pergerakan modal. Pergerakan itu mungkin perlahan, mungkin tidak kelihatan, tetapi ia sentiasa berlaku dengan pasti. Dalam dunia hari ini, perubahan besar tidak selalu datang dengan bunyi yang kuat. Kadang-kala ia datang dalam bentuk pergerakan dunia yang senyap. Bagi mereka yang memahami arah pergerakan ini, mereka tidak perlu tunggu berita untuk mengetahui apa yang akan berlaku seterusnya. Jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang isu geopolitik dan juga pasaran kewangan, jangan lupa like dan subscribe intraday.my dan jangan lupa juga untuk layari intraday.my. Sampai situ saja untuk video hari ini. Kita jumpa lagi the next video. Bye-bye.